Seorang guru tahfiz meliwat 3 pelajar. Okay guys, jangan lupa follow, like, comment and share untuk dapatkan maklumat ataupun react yang menarik atas apa-apa isu, insyaAllah. Ini ada berita yang lepas lah pada 18 Ogos berlaku di Aikroh. Seorang guru tahfiz dipenjara 102 tahun dan 12 sebatan kerana 10 pertuduhan melakukan seks luar tabi'i dan meliwat 3 pelajar. So pelajar lebih kurang 11 tahun ada, 13 tahun, 14 tahun dan 16 tahun lah. Tapi dia bernasib baik lah kerana perintahkan hukuman berjalan serentak, makanya hukumannya hanya 11 tahun dan juga 12 sebatan. 12 sebatan tu masalah. Kejadian berlaku banyak tempat. Berulang kali yang form 1 tu kena di pejabat, di bilik tidur, di library pun ada, sebuah lorong, dewan makan, semua macam-macam lah. Ini kes yang berlaku oleh orang yang diamanahkan dia melakukan perkara yang keji kepada pelajarnya. Jadi saya ada buat program kan yang berkait rapat dengan kisah ini, berita ini. Sebelum ini saya buat program yang kita tahu program yang saya lakukan kepada pelajar sekolah adalah program advokasi seksual remaja sekolah khususnya, dan bila kita jalankan program itu sama ada 2 jam, 4 jam ataupun 1 hari, so ada banyaklah soalan-soalan. Sebenarnya beratus soalan yang saya terima melalui kertas kosong ini tanpa nama, dan untuk hari ini insyaAllah kita petiklah beberapa sahaja. Ini ada 9 keping yang terpilih, tapi akan datang kita buat lagi lah. Okay, mungkin saya boleh petik je lah mana-mana. Okay, soalan pertama daripada pelajar ini, pelajar mana saya tak nak sebut lah, sekolah mana saya tak nak sebut, tapi dia pun tak ada nama kat sini. Saya student asrama, kalau ada seorang pakcik dewan makan, dia selalu tegur saya. Suatu hari dia cakap geram tengok sebab cantik dan comel. Saya rasa terganggu setiap kali nak turun makan. Apa first step yang saya kena buat? Pertamanya, ia berkaitan dengan gangguan seksual. Apabila perkataan geram itu disebut, cantik comel tu mungkinlah boleh argue lagi, tapi bila disebut geram lah tengok, geram itu menjurus kepada gangguan seksual apabila dia menyatakan hasrat kegeraman dia melihat dia comel dan sebagainya. So ini perlakuan yang tidak boleh dimaafkan, dilakukan oleh seorang pakcik kantin kepada pelajar sekolah tersebut. Jadi soalan kat sini, apa yang patut dia buat? Apa yang kita boleh buat adalah kita galakkan pelajar-pelajar ini yang mana bila terkena perkara-perkara sebegini, pertama tolonglah inform, tolonglah bagi tahu kepada pihak sekolah, khususnya guru kaunseling, dan tidak terhad pada itu saja, kerana saya khawatir ada bukan semua sekolah, tetapi ada beberapa sekolah bila terima laporan-laporan begini, ada yang dia keep silent lah. Bukan semua, tetapi ada. Jadi bukan saja dia boleh mengadu kepada pihak kaunselor, pihak guru-guru sekolah, tetapi juga dia perlu juga adukan kepada ibu bapanya untuk tindakan lanjut yang lebih keras lagi lah. Dan kepada pihak sekolah perlu mengambil tindakan dengan bertemu dengan pakcik kantin tersebut dan clarify kisah inilah. Dan untuk bukti itu lebih kuat lagi, sebaiknya pelajar ini bukan dia seorang saja yang mendengar kata tersebut, tetapi rakan-rakan juga boleh bagi dia punya testify benda tu lah, boleh bagi tahu, ya saya pun dengar juga. Bila beberapa orang pelajar lain juga mendengar dan menjadi saksi, dia menjadikan ia sebagai sesuatu perkara yang kuat lah. Sebab perkara ini, satu, dia boleh didakwa di bawah gangguan seksual, cuma berkenaan dengan mangsa ini adalah mangsa pelajar, jadi di bawah umur 18 tahun, ia tertakluk di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan